We cannot be left behind, and we will not be left behind. Not under our watch, I'm sure. Datuk Rahmat. We are Untuk looking Rahmat. at that. Yes, boleh. Itu cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan, please. So we will continue, Dato' Sri Speaker, and in fact we are looking at the future. So apabila kita sebut tentang kerjasama dengan MNC, Dato' Sri, dan juga bukan saja MNC, but we juga have to pelihara institusi tempatan kita yang mana kita buat, kerana mereka yang memainkan satu peranan penting dalam memperkukuhkan ekosistem industri TNE tersebut. Dan kita akan lihat, dan kita sudah lihat, Dato' Sri, pelaburan berterusan daripada syarikat gergasi. These are the big giants who are situated in Penang. Mereka bertempat di Pulau Pinang, seperti Intel, seperti AMD, Lam Research, Vitrox, Bosch. Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan, that is the important part, Dato' Sri. But of course, we are looking now at transfer of technology from the rest of the world. The world is moving too fast, and we cannot be left behind, and we will not be left behind. Not under our watch, I'm sure. Datuk Rahmat. We are Untuk looking Rahmat. at that. Yes, boleh. Itu cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan, please. Bahasa saya apa pun saya cakap, saya mula dengan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Cuba faham di SPM Teluk Air Tawar dapat apa dalam SPM untuk bahasa Malaysia? Jawab. Boleh jawab? Berani jawab? Jawablah. Ayo, pagi-pagi macam ni. Jangan duduk. It's okay. Teluk Air Tawar. It's okay. Kalau lepas saya cakap bahasa Malaysia, you tak faham bahasa Inggeris, then I will come and teach you lah. Don't worry. Sekarang tarik balik. Tarik balik. Perdana Menteri kita cakap kita perlu cukup. Tarik balik bahasa Inggeris. Betul lah. Okey. Air Tawar nak cakap bahasa putih, minta izin. Tarik balik Tuan Tawar. Sudah. Datuk Keramat, seelok-eloknya lah. I'm trying my best. Seelok-eloknya I'm trying my best. bahasa Malaysia. Sila. Saya tak ada masalah dengan bahasa Please, Malaysia. Please. Itu bahasa apa? Itu bahasa lingua franca dunia. That's why Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap kita mesti cukupi bahasa Inggeris. Betul atau tidak? Saya harap dia sedang dengar sekarang. Saya tahu dia sedang dengar. So Pulau Pinang kita akan pastikan itu berlaku juga. Datuk Keramat. Yes, okay. So, setelah saya diganggui, okay bahasa Malaysia. Ayo, okay. You nak tanya kalau mesti terima jawapan tau. Sorry. Saya sudah ada di sini 18 tahun. Come on. Even my Dato' Sri Speaker, he don't know what to do with Dato' Keramat. But I am doing my job for the people in Penang.